duit dalam akaun kau ni banyak, di situ akan datang punya ugutan-ugutan guys. That's why kau kena berhati-hati dengan platform-platform bodoh ni. Awal-awal memang free guys. Awal-awal kalau kau download memang kau dapat free. Tapi dah lama-lama dia makan duit kau, dah hujung-hujung kau akan jadi ganap. Dah lah duit habis guys, aku cakap kau. Lepas tu kan, bila kantoi dengan bini kau, okay, bila kantoi dengan bini kau, masak kau masak tu. Lepas tu aku nak cakap kau satu lah, okay. Awal-awal memang kau tak kantoi dengan bini kau sebab bini kau bukan check handphone kau. Tapi guys, dia akan jadi pelik. Kenapa duit kau ni asyik tak cukup je, dia akan pelik dan dia akan spot check. Dia takut kau ni berjudi, dia takut kau ni buat benda mengarut. Padahal engkau ni sebenarnya tengah sangkut dekat dalam satu apps yang kau rasa kau tak boleh keluar. Kau akan jadi sangap dan kau akan jadi macam ketagih dengan benda-benda ni guys. Dan aku nak cakap kau satu je, kalau kau nak tahu, alam maya ni jahat gila babi tu. Memang jahat gila babi. Yang di mana kalau kau dah berdaftar, contoh kau dah berdaftar menggunakan akaun Google kau dekat apps tu, data-data kau ataupun video-video yang kau buat kan, dia akan simpan tu guys. Dia akan simpan dan sampai satu masa bila dia tahu akaun duit dalam akaun kau ni banyak, di situ akan datang punya ugutan-ugutan guys. That's why kau kena berhati-hati dengan platform-platform bodoh ni.